So ini meja dari Linobel. Alang-alang dah ada kursi kan, kita ambil lah meja sekali. Tapi nak yang boleh tinggi kan macam ni. Kan tinggi tu nampak beza dari meja sebelah. Senang dah lepas ni, lengur je kita buat kerja sambil berdiri. So ini packaging dia. Nice, ada kabus untuk protect meja kita. Dan ini pula kesemua barang-barangnya pun. Mesti korang fikir susah pasang kan? Tak susah lah, dan tak senang juga. Asalkan user manual ada di tangan korang. The power in your hand. So kena start dari kaki dia. Screw, ketat-ketatkan. Pasang-pasang. Screw, ketat-ketatkan. Pasang-pasang. Kan bunyi senang tu. Oh, tak lupa juga screwdriver dengan Allen key dia bagi sekali. Tinggal nak pasang je. So size yang aku ambil ni, panjang dia 120cm, lebar dia 60cm. Tapi kalau korang nak besar lagi, korang boleh ambil 160cm. Itu puas. Macam aku ni sudut dah sempit, ini dah cukup untuk aku. Meja dari Linobel ni ada 3 tahun waranti. Korang boleh claim kalau ada masalah apa-apa. So ini keypad dia, atau bahasa mudahnya alat kawalan jauh. So dia ada digital kat sini untuk tunjuk berapa ketinggian. Macam logo anak panah ni untuk korang setkan ketinggian secara manual. 1, 2, 3 ni preset yang dah ada. Macam 1 ni untuk kembali pada ketinggian asal. Nombor 2 ni ketinggian dia 100cm. Dan nombor 3 ni untuk ke max ketinggian, iaitu 120cm. So bagi aku suka gila. Memang rasa futuristik, and meja dia pun cantik dan tebal. Tak rasa macam murah. Besi kaki dia pun tebal. So, kalau korang berminat, link ada di bawah.